Hello guys, welcome to Hafiz Ash Studio. Dalam video tutorial kali ini saya akan tunjukkan macam mana cara nak tukar oil cooler untuk kereta Pro 2 Beza. Cara nak tukar ni untuk kereta Beza 1.0 ataupun 1.3, cara dia lebih kurang sama je. Okey, untuk Azia pun lebih kurang sama je cara nak tukar oil cooler ni. Oil cooler ni penting korang kena tukar. Biasanya mileage yang korang akan tukar 80,000 ke 100,000 korang kena tukar. Kalau tak tukar benda ni nanti air cooler dan juga minyak gearbox akan bercampur. Bila dah bercampur, masalah lah nanti. Banyak modal kena buat keluar. Jadi kalau korang dapatkan produk ni, korang boleh tengok ada bag dekat bawah ataupun korang boleh tengok je dekat description dan juga komen. Saya ada letak link, korang boleh klik link dan terus boleh beli. Make sure yang korang beli ni adalah yang original. Okey, pastikan original sebelum nak beli. Okey, jom saya tunjukkan step by step cara nak buka dan juga cara nak pasang dia punya oil cooler ni. Jadi pada korang yang dah tengok video ni kan, step by step dah tahu cara nak buka, dah tahu cara nak pasang. Jadi kalau boleh support saya dengan tekan button subscribe dan juga tekan butang loceng. Kalau korang ada soalan, korang boleh komen dekat ruangan komen. Okey, support saya lah, tekan button subscribe. Dan juga kalau korang nampak ada iklan, jangan skip iklan tu. Okey, tengok iklan tu. Sebab banyak manfaat yang korang akan dapat daripada video ni. Okey, orang lain mungkin tak ada video macam saya buat. Sebab saya akan tunjuk step by step. Korang akan boleh buat sendiri. Tak payah nak hantar kedai dah. Dah boleh jimat dah. Okey, jom. Kita tunjuk macam mana cara nak tukar kita punya oil cooler. Jom. Okey, untuk first kali, kita kena buka dia punya air filter dekat bahagian atas ni. Cara nak buka dia, okey, dekat sini ada nut. Ni nut ni saiz 10. Ada 1, 2. Kat sini ada 3. Dan satu lagi dekat bahagian sini. Semua sekali ada 4 lah. Lepas tu hose ni pun kita kena buka lah. Kena buka dia punya clip. Kat sini 1 dan dekat sini ada 1. Dia punya clip. Okey, yang ni. Yang ni kena buka sekali lah. Dia punya clip. Okey, sekarang kita akan buka. Okey, kita dah siap buka semua nut yang ada. Sekarang kita akan buka hose. Okey, untuk senang, korang nak buka hose, korang guna plier yang macam ni. Okey, nak senang. Tapi kalau tak ada, guna je plier biasa pun boleh, tak ada masalah. Ni kalau nak beli pun, korang boleh tengok link ada, saya letak. Okey, sekarang kita akan buka lah dia punya clip. Okey, satu dah buka dan kita akan buka satu lagi. Okey, yang ni korang keluarkan. Okey, korang keluarkan yang ni. Letak tepi dulu. Lepas tu boleh buka dia punya clip. Okey, dah. Lepas tu yang ni korang boleh keluarkan lah. Lepas tu soket ni pun korang kena buka lah. Dia punya soket ni. Okay, yang ni susah sikit buka dia punya tip. Okay, kalau tekan dia punya clip. Okay, kat sini ada dia punya clip dia ni dekat atas. Jadi korang kena tekan lah. Okay, dah buka dia punya soket. Lepas tu kita boleh keluarkan. Okay, kita dah keluarkan dia punya air filter. Yang ni kita letak je kat tepi. Okey, ni adalah condition selepas kita buka dia punya air filter. Okey, dia punya oil cooler tu dekat bawah tu. Tu dia punya oil cooler lah. Dia ada 2 skru je nak kena buka. Okey, tapi sebelum kita nak buka dia punya ni, dia punya oil cooler ni, first kali kita kena cabut dulu. Dia ada satu lagi hose kat sini. Ni. Hose ni kita kena cabut. Bila kita buka hose ni, dia akan keluar air cooler nanti. Lepas tu kita kena tutup lah. Tutup je dengan plastik. Lepas tu korang boleh ikat getah. Tak nak bagi air keluar. Okay, kita akan buka yang ni dulu. Okay, sekarang kita akan buka dia punya clip hose. Lepas tu korang boleh standby plastik lah. Standby plastik. Lipat sikit.
Okey, dan juga getah kita nak tutup. Okey, sekarang kita akan cabut dia punya hose ni. Okey, hose yang tadi ni kita cabut. Okey, kita dah tutup. Tengok kita dah tutup dengan plastik. Nak korang boleh nampak air cooler dia keluar. Nampak basah. Air cooler keluar sikit tak ada masalah. Okey, dia punya hose ni kita dah buka. Nanti kita akan buka semula lah dekat bahagian bawah tu. Okey, dekat bahagian bawah ni dia punya klip-klip ni semua kita kena buka. Baru kita boleh keluarkan dia punya ni lah, dia punya oil cooler. Okey, untuk buka oil cooler tu dia ada 2 nut. Okey, nut dia tu ada dekat sini lah. Okey, nut dia ada dekat sini satu dan dekat sini satu. Ada 2 nut. Okey, sekarang kita akan buka dia punya klip. Okey, sekarang kita guna je plier yang sama. Kita akan buka dia punya klip. Okey, dah. Kenapa nak buka klip senang guna plier ni? Sebab ni adalah plier klip. Bila kita tekan, tengok, dia automatik akan lock. Nak kena buka lock kat sini. Tekan dia automatik lock. Ni, dia lock kat sini. Senang kalau korang guna plier yang jenis macam ni. Okey, sekarang kita buka lagi. Satu dah buka. Kena buka semua semua klip nak kena buka. Okey, kita dah buka dia punya klip. Korang just buka 3 je. 1, 2 dan 3. Yang kat sana tu tak payah buka. Sebab nanti kita akan tarik sekali dengan hose ini lah. Okey, hose yang ni kita akan tarik keluar sekali. Okey, dia punya nut dia ada dekat tepi ni. Okey, dia punya hose ni korang cabut je. Korang jangan risau minyak dengan dia punya air cooler takkan keluar. Okey. Lepas tu yang ni satu. Okey dah. Kita dah buka. Yang ni korang ketepikan. Okey, tu korang nampak nut. Okey, tu dia punya nut. Kat sini ada satu dan satu lagi ada dekat belah sini. Okey, belah bawah dalam ni ada satu lah. Okey, kita akan buka. Okey, sekarang kita pakai riket lah. Riket, yang ni box saiz 12. Okey, kita akan buka dia punya nut dia. Okey, dah longgar. Satu dah. Okey, sekarang kita akan buat satu lagi dekat belah sini. Okey, dekat belakangnya ada satu. Okey, dah longgar. Kita boleh buka dengan tangan. Okey, kita dah buka kedua-dua nut. Satu tu ada jatuh tadi, tapi tak apa. Okey, sekarang kita boleh keluarkan dia punya ni. Dia punya oil cooler, ni boleh keluarkan lah. Okey. Okey, dah. Kita dah keluarkan oil cooler yang lama. Okey, ini yang original, yang lama punya. Ini yang baru punya. Kalau kau nak tengok macam mana perbandingan ori ni, kan? Kau nak tahu original ke tak original, kau boleh tengok video tu dekat atas. Okey, kau boleh klik link tu dan kau boleh tengoklah video. Macam mana kau nak tahu barang ni original ke tak. Okey, sekarang kita akan buka lah. Kita akan buka dia punya cover ni. Lepas tu kita akan masukkan dia punya hose. Okey, buka je. Okey, dah. Lepas tu korang buka dia punya klip ni. Okey, keluarkan. Tu
tu korang cabut je dia punya hose. Yang ni dia ketat sikit sebab tak pernah buka kan. Okey, dah buka. Okey, lepas tu kita masukkan dekat yang baru. Oh, ni minyak yang tadi ada tumpah. Minyak yang kat sini. Dalam ni ada minyak ni. Nanti dia tumpah nanti. Okey, sekarang kita masukkan dekat sini. Pastikan betul kedudukan dia. Macam ni. Okey, macam ni dekat sini. Kedudukan dia, jangan salah. Okey, masukkan dekat sini. Dah masuk, korang boleh klip semula. Okey, dah siap. Lepas tu kita boleh pasang semula lah. Okey, yang ni aku tulis mileage yang terkini. Kalau boleh korang tulis tu ikut lah. Nak tulis yang terkini ke ataupun korang terus nak tambah ke. Tambah 80,000 lah daripada yang terkini, tambah 80,000 ataupun 100,000. Kereta ni dah 120,690. Sepatutnya 100,000 tu dah kena tukar lah sepatutnya. Ni kira dah lambat lah. Tapi masih elok. Jadi kita tukar yang original, sekarang kita akan pasang. Okey, nak pasang je. Korang just masuk je dulu. Okey, masuk yang dekat screw yang dulu. Kiri dan juga kanan. Okey. Lepas tu korang masukkan dekat dalam lubang dia. Lubang nut dia tu. Okey, dah kan? Dah, korang ambil dia punya hose ni kan? Hose yang ni. Korang ambil. Ni hose dia kan? Masukkan dekat bawah ni. Okey, dekat bawah hose yang ni. Masukkan. Macam ni lah. Okey, jadilah kedudukan asal dia. Okey dah. Settlekan dekat bahagian dalam ni. Dah masuk. Korang ambil korang punya nut ni. Yang tadi. Korang pasang dulu. Dia punya nut. Okey, satu dah. Dan masukkan satu lagi lah. Dia punya nut. Okey, selepas kita masukkan nut. Kita akan ketak semula lah. Pakai riket. Kalau nak senang pakai riket lah. Kalau nak senang. Okey, dah. Jangan ketatkan terus. Ketatkan sikit je dulu. Lepas tu korang ketatkan belah dalam ni. Okey, sekarang kita akan ketatkan. Okey, dah. Lepas tu dekat atas ni pun kita akan ketatkan lah. Okey. Kita dah siap ketatkan. Kemudian kita just follow je hose yang tadi. Okey, kat sini satu. Lepas tu yang ni kat sini. Satu. Okey, dan satu lagi yang ni. Masukkan je kat sini. Okey. Dah siap. Sama macam tadi. Kita pasang. Lepas tu kita boleh klipkan semula. Okey, kita klipkan semula dia punya hose. Okey, kita dah masukkan ke semua hose. Pastikan hose dia betul. Okey, kalau nak senang masa kau nak buka tu kau ambil gambar dulu. Okey, yang sebelum lah. Okey, lepas tu kita akan pasang satu lagi hose. Hose yang kat sini yang nampak ni. Ada dia punya plastik yang kita tutup tadi. Kita akan pasang yang ni lah. Okey, cara nak pasang dia senang je. Kau nak standby untuk tarik. Tarik plastik ni buat keluar, lepas tu terus masuk hose. Okey. Kita akan tarik lah. Okey. Okey, dah siap. Lepas tu kita akan pasang semula dia punya klip dia. Okey, korang pasang je macam biasa.
Okey. Dah siap. Kita dah pasang dia punya klip. Hose yang dekat dalam pun kita dah siap pasang lah. Okey, dah siap. Okey, kita dah siap tukar dia punya oil cooler. Okey. Selepas korang dah siap tukar tu kan, dekat dalam ni korang ni lah sikit, aku kata apa, korang bilas-bilas dengan air sikit. Okey, kita dah siap dah semua sekali, dah bilas-bilas dengan air. Sekarang kita akan pasang semula dia punya air filter lah. Okey, untuk pasang air filter ni senang je. Okey, untuk pasang ni senang je. Macam mana korang buka, macam tu lah cara pasang dia. Okey, yang ni dia ada satu lubang kat sini. Okey, ni dia punya tempat dia kat sini, kat lubang ni. Ni. Okey, jadi korang masukkan yang ni dekat situ. Okey, korang just letak je. Okey, korang just letak je, masuk dekat dalam lubang dia tu. Okey, bila dah masuk kat dalam lubang, korang kena masukkan dia punya hose. Okey, ni dia punya hose. Okey, yang tadi kita buka, ni satu, dia punya hose. Korang kena masukkan. Yang ni satu. Okey, dah. Satu lagi yang kat sini. Yang kat sini lah. Satu lagi, korang kena masukkan. Tapi sebelum nak masukkan yang kat sini, sebelum korang nak masukkan yang kat sini, korang kena buka dulu dia punya klip ni. Nak longgarkan sikit. Yang ni kalau nak pakai tangan boleh je, tapi sakit lah sikit. Okey, korang masukkan. Okey, dah. Okey, pastikan sekeliling dah masuk. Dah okey. Lepas tu yang kat sini tadi kita boleh klip. Okey, yang ni boleh klip lah, pakai plier pun boleh. Sambil tu kena tolak lah dia punya hose ni bagi rapat. Dah. Okey, dah siap. Lepas tu dia punya soket ni korang kena masukkan. Lepas tu klipkan semula. Ini nanti kita akan balut semula lah. Okey, klip. Lepas tu yang ni nanti kena balut semula. Okey, sekejap lagi kita akan tip. Sekarang kita akan pasang semula dia punya nut. Okey, kita akan pasang semula dia punya nut. Ada 4. Okey, pasang dia sama je tempat yang korang buka tu lah. Tempat yang korang buka tu, korang masuk semula dia punya nut dan ketatkan. Okey, dah. Pasti boleh ketatkan. Ketatkan ni agak-agak je. Okey, dah siap. Kita dah siap ketatkan yang lama. Okey guys, korang dah tahu kan macam mana cara nak tukar oil cooler ni kan. Pastikan korang tukar 80 ke 100 ribu dah boleh tukar tu. Seeloknya 80 ribu tu dah boleh tukar. Mungkin kalau tak ada bajet lagi, boleh lebih sikit. Tapi jangan lebih pada 100 ribu. Sebab kita risau. Sebab kita tak tahu dekat dalam ni macam mana dia punya condition. Dekat luar kita boleh tengok, tapi dekat dalam kita tak boleh tengok. Jadi pastikan korang tukar yang original punya. Kalau korang nak beli yang original punya, korang boleh klik link yang ada dekat bawah. Okey guys, semoga video ni dapat membantu korang dan memberikan manfaat kepada korang. Dan kepada korang yang belum support, pastikan support saya dengan tekan button subscribe dan juga tekan button loceng. Okey guys, pada korang yang mungkin ada soalan ataupun korang ada nak request video tutorial, korang boleh komen je dekat bawah. Okey guys, sekian daripada saya, Hafiz. Assalamualaikum.